Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Izzatun Nisa binti Muhammad Safi, nombor matrik C24A2673. Dalam video ini, saya akan membentangkan definisi ilustrasi digital, pernyataan artis, desain proses, literasi visual serta teknologi dan kemahiran yang saya gunakan. Yang pertama iaitu definisi ilustrasi digital. Ilustrasi digital adalah seni visual yang diciptakan menggunakan alat digital seperti tablet grafis dan perisian reka bentuk untuk menyampaikan idea, cerita atau konsep. Ia merupakan bentuk seni yang menggunakan teknologi untuk mengkomunikasikan mesej visual sama ada untuk tujuan pendidikan, promosi atau hiburan. Seterusnya iaitu pernyataan artis. Saya ingin menghasilkan karya berteraskan konsep seni yang menonjolkan gabungan 3 unsur budaya popular. Saya meminati konsep yang bertemakan karakter moden serta karakter yang mempunyai keistimewaan sendiri. Oleh itu, rambut watak diinspirasikan daripada gaya Zoe dalam K-pop Demon Hunter yang melambangkan semangat berani, tangkas dan berjiwa moden. Pakaian pula menyerupai gaya Yui Hirasawa daripada siri K-On yang membawa maksud keceriaan, kesederhanaan dan semangat remaja. Manakala kasut merah yang diinspirasikan berasaskan reka bentuk Snow White memperlihatkan ciri klasik dan keanggunan abadi yang masih relevan dalam seni moden pada masa kini. Media yang digunakan ialah lukisan digital berasaskan gaya konsep seni ataupun konsep art bagi menonjolkan tekstur dan suasana harmoni antara 3 elemen budaya tersebut. Gabungan teknik lembut dan tona warna pastel menjadikan watak ini tampil realistik. Saya menghasilkan karya ini bertujuan untuk mengetengahkan idea bahawa seni tidak terbatas pada satu budaya sahaja, malah boleh menjadi jambatan antara dunia moden dan klasik. Harapan saya agar karya ini menginspirasikan penonton untuk menghargai keindahan kepelbagaian seni dan keberanian dalam bereksperimen dengan gaya baru serta mahu penonton merasakan seni adalah sesuatu yang menarik dan seronok. Seterusnya, desain proses. Saya mengambil karakter Yu Hirasawa dalam cerita K-On untuk pakaian, karakter Zoe dalam cerita K-pop Demon Hunter untuk rambut dan karakter Snow White dalam cerita Red Shoes untuk kasut. Untuk proses line art, saya menggunakan Adobe Illustrator. Lakaran awal yang saya lukis terlebih dahulu diimport ke dalam perisian ini, kemudian saya menggunakan Curvature Tool untuk trace lukisan tersebut. Teknik ini membolehkan saya menghasilkan garisan yang lebih kemas, licin dan tersusun sebelum proses perwarnaan dijalankan. Ini adalah hasil akhir bagi line art saya. Seterusnya, dalam proses color scheme, 2 palet warna berbeza diaplikasikan pada watak yang sama tanpa menggunakan warna asal rujukan. Versi pertama menggunakan dominasi tona merah, kuning dan ungu untuk mewujudkan suasana yang ceria, hangat dan klasik sekaligus menonjolkan identiti watak yang lebih lembut dan mesra. Versi kedua pula menggunakan kombinasi tona biru, kehijauan, biru gelap dan merah yang lebih kontras bagi menghasilkan penampilan yang lebih berani, moden dan bertenaga. Percubaan ini dilakukan untuk menilai kesan warna terhadap emosi identiti watak serta keseimbangan visual sebelum pemilihan warna akhir. Ini adalah color scheme yang saya pilih. Dalam proses styling, elemen visual seperti latar langit, awan dan persekitaran jalan raya ditambah bagi menyokong suasana dan pergerakan watak. Latar laut dan langit digunakan untuk mewujudkan rasa dinamik dan terbuka, manakala elemen awan membantu memberi kesan ringan dan dramatik. Posisi watak yang bersedia bertindak menampilkan karakter yang bertenaga dan yakin. Penggunaan elemen-elemen ini bertujuan mengekalkan keseimbangan visual serta menonjolkan fokus terhadap watak utama selaras dengan konsep rekaan yang dirancang. Ini adalah hasil akhir untuk stylisation saya. Seterusnya iaitu literasi visual. Saya menggunakan teknik ilustrasi moden dan memilih gaya konsep seni ataupun konsep art untuk menghasilkan karakter.
Karya ini menampilkan rekaan watak bergaya moden, stylized, karakter design yang tidak realistik sepenuhnya bagi menekankan identiti dan ekspresi visual watak. Warna biru pada pakaian dipilih untuk melambangkan ketenangan, kestabilan dan keyakinan diri, manakala ia juga memberi imej kematangan serta kebijaksanaan watak. Warna merah jambu pada ribbon melambangkan kelembutan dan keceriaan, sementara warna kuning pada aksesori melambangkan harapan, tenaga dan kekuatan dalaman. Gabungan warna ini membantu menyampaikan personaliti watak yang seimbang antara keberanian, keyakinan dan sifat positif melalui bahasa visual. Seterusnya, teknologi dan kemahiran digital yang saya gunakan. Teknologi dan kemahiran digital yang digunakan dalam penghasilan reka bentuk ini ialah perisian Adobe Illustrator bagi menghasilkan ilustrasi vektor, pemilihan warna serta penggayaan watak secara digital. Sekian, terima kasih.